semua. Dah makan ke belum? Semua dah makan ke? Semua dah makan? Dah, cakap dah. Kalau belum, cakap belum. Okey. Sebelum tu, cikgu nak mengenalkan diri cikgu dahulu. Cikgu Hakim. Boleh panggil cikgu Hakim. Okey? Okey, nama cikgu Jan. Apa nama cikgu? Cikgu? Jan. Hey. Okey, nama cikgu Syah. Boleh panggil cikgu? Syah. Nama cikgu Ayah. Boleh panggil cikgu? Ayah. Pandai. Okey, jom kita tengok video cikgu buat. Okey. Okey, tengok depan. Tengok depan. Okey, kita pergi kepada kita menyanyi dulu nak tak? Kita menyanyi dulu. Kita nyanyi dulu Cakap ya. Yeah, cakap. Yeah. Okey, dia nyanyi sama ya. Sama dalam kehidupan alam di luar pokok haiwan makan dan minum hidup alam bahan batu air angin tak nampak ada semua alam fizikal alam cahaya bunyi panas dan cerah tenaga ada bumi kita bulan bintang matahari panas cantiknya. Okey, kita pergi kepada jom mengenali alam. Tengok ya, fokus. Kau tengok tak? Sampai kejadian alam termasuk alam di depan. Ini alam di depan pokok. Kau tengok. Ada pokok, ada burung. Sebab itu tadinya alam di depan. Alam bahai. Alam bahai ni biasanya benda yang bukan hidup. Awak tengok batu-batu ni. Nampak tak? Alam fizikal. Tengok depan ya. Tengok. Bayang. Itu apa? Cuba try, ada bayang-bayang tu Nampak korang. bayang. Awak pernah buat tak kat rumah? Pernah tak? Pernah? Ke tak pernah? Tak pernah? Pernah kan? Ya, okey. Dan bumi dan angkasa. Bumi dan angkasa ni biasanya awak tengok dekat cahaya yang malam. Yang awak tengok bumi kita besar awak. Kita ni besar bumi kita. Okey, seterusnya. Awak semua boleh pilih apa yang awak ingin dulu. Okey, awak semua nak Depan, alam bawah, alam fizikal, alam bumi dan angkasa. Okey, awak semua nak belajar alam apa dulu? Alam kehidupan, alam fizikal, alam bahan, alam bumi dan angkasa. Awak nak apa dulu? Alam kehidupan. Ada ayam. Cakap dia. Nak tak?
Nak. Nak. Okey, ya nak. Okey, jadi kita belajar alam minggu Alam minggu depan. Ni betul. Contoh, awak semua. Okey, alam minggu depan awak tengok. Alam kehidupan ada tumbuhan. Nampak awak tengok ni? Tumbuhan. Nampak tengok ni. Eh, Hutan, pokok pisang dan sebagainya. Okey, terusnya nampak? Ni pokok mangga. Lagi? Pokok rambutan tengok banyak. Awak suka makan rambutan? Pisang eh, ada. hitam. Awak suka makan pisang? Okey, seterusnya kita pergi haiwan. Seterusnya adalah haiwan. Haiwan seperti ayam, kambing, dan sebagainya. Okey. Awak tengok ni. Ayam. Ayam. Nampak awak tengok kambing. Awak selalu jumpa tak kambing kat kampung? Okey. Dan nak nyusun manusia seperti kamu semua. Ramai. Macam kita lah semua. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada alam fizikal. Nampak alam fizikal ni magnet. Awak tengok ni. Fokus. Tengok tu. Dia melekat-lekat. Seterusnya adalah bayang-bayang. Bayang-bayang biasanya terpancar di waktu malam disebabkan Jadi malam ni awak buat. Wah. Okey, seterusnya kita pergi kepada alam bahan. Wah. Selain itu, alat bahan banyak. Okey, yang ni apa? Ini apa? Garam dengan gula dan dilarut. Faham tak? Kawak selalu biasanya buat air, biasanya dan larut. Okey, seterusnya. Seterusnya, bahan yang menyerap air seperti tisu dan kertas. Nampak tengok ni. Dia menyerap air. Nampak? Kali ni dia jadi cantik. Awak buat kat rumah nanti. Awak buat kali-kali buat banyak. Lepas tu awak masuk ke air nanti tumpah. Cantik. Dan tenggelam timbul. Tenggelam seperti batu. Batu timbul seperti straw. Iaitu Awak ramai. tengok tu. Gunting tenggelam. Fokus tengok. Nampak pensel apa? Nampak awak tengok tu? Nampak? Daun timbul. Pensel timbul. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang bumi dan angkasa.
langit dan angkasa. Cuaca ada siang, ada malam. Cuaca malam. Biasanya awak buat apa? Cuaca siang awak buat apa? Pergi sekolah kan? Malam? Tidur. Okey. Malam awak. Gelap je. Seterusnya kita pergi ke tanah. Tanah seperti tanah liat, tanah gambut, tanah pasir, dan banyak lagi. Nampak kan tu? Tanah. Nanti awak pergi kat pantai awak main. Pagi-pagi. Dan air tadi adalah sistem surya. Seperti bumi, planet-planet yang ada sekitar kita. Seperti Misteri, Udara, Neptun. Macam kita duduk dekat planet bumi. Pantai. Ada tu. Banyak bumi-bumi awak. Tengok. Okey, dah habis. Ni tengok sini, tengok sini lah. Cek kembali alam. Tu boy, tadi kita belajar pasal apa? Alam. Alam hidup, alam bumi, alam angkasa, semua kita dah belajar kan tadi kan? Cikgu Atin dah tunjukkan. Kan? Betul. Lepas tu, kita pergi buat aktiviti dekat sikit. Cikgu baca, nanti awak semua pilih jawapan mana yang betul, boleh? Ada pun jawapan yang salah, tak boleh keluar dia. Okey, jom. Okey, jom pertama. Okey, dengar. Okey. Alam hidup. Saya ada daun. Saya perlukan air. Saya hijau. Siapakah saya? Siapa saya? Jom teka. Awak rasa nak apa? Saya ada daun. Bas ni ada daun tak? Tak ada. Ni buku ada daun? Tak ada. Yang ni? Ada. Jadi awak rasa jawapan dia? Sebut. Sebut. Pokok. Okey, okey. Alam hidup juga. Baca dia sana. Saya ada kaki. Saya boleh berlari. Saya makan rumput. Siapa saya? Ini ikan paus ni dia makan rumput tak? Tak. Dia ada kaki? Tak ada. Buku? Dia tak ada kaki yang ni? Lembu ada? Okey, jadi jawapan dia? Lembu. Okey, seterusnya soalan lain. Okey, alam hidup. Saya hidup di dalam air. Saya ada sirip. Saya berenang. Siapakah saya? Ni, lembu? No, ya ke? Okey, lembu tak ada sirip. Ni? Oh, yang ni? Ikan? Ya, betul! Kamu bijak lah. Jawapan betul. Kita tengokkan sama-sama ya nanti. Okey, alam hidup lagi. Saya hidup di darat. Saya ada bulu. Saya suka berlari. Siapakah saya? Lembu? Orang rasa betul tak? Cuba cikgu ambil tekan lembu. Betul tak? Salah. Oh, salah! Cikgu next. Okey. Awak rasa tu apa ni tak ikan? No, bukan. Ni? Kucing! Okey, seterusnya. Jawab soalan lain. Okey, alam hidup lagi. Saya ada sayap. Saya boleh terbang tinggi. Saya suka menyanyi pada waktu pagi. Siapakah saya? Suka menyanyi waktu pagi. Bas?
No, bukan. Bukan? Bukan. Jadi? Yeah, good. Okey, seterusnya. Semangat tak? Best tak? Best tak? Best. Best. Okey, seterusnya kita belajar tentang alam bahan. Okey, saya keras, saya berat. Bila masuk air, saya turun ke bawah. Siapa saya? Cikgu Hakim ajar tadi apa? Ni burung? Bukan? Betul ke? Okey. Ini batu? Bukan. Kenapa? Sebab batu berat. Ni jawapan dia? Botol. Botol kalau masuk ke dekat air yang tak ada air, dia jadi bol. Okey, cuba tekan ni jawapan dia Hakim. Apa? Satu, dua, tiga. Ni. Kalian ada tiga tu. Tak apalah, kita ketik yang ni. Tak apa, susah. Aku susah nak ketik. Okey. Nanti kita tengok depan lah. Tengok depan tak? Masa tu tak nampak. Okey. Okey, seterusnya kita belajar tentang alam bahan. Okey, saya keras, saya berat. Bila masuk air, saya turun ke bawah. Siapa saya? Awak rasa apa? Ni burung? Tak. Ni botol? Tak. Ni? Ya, ni apa nama dia? Batu. Ya, betul. Seterusnya, alam bahan tadi. Saya lembut, saya ringan. Bila kena air, saya basah dan lembek. Siapakah saya? Batu ni kalau dia masuk air, dia jadi lembek tak? Tak. Ni botol? No. Jadi tisu? Yeah, betul. Okey, seterusnya. Okey, kita belajar masalah bahan lagi. Saya ringan, saya panjang. Bila masuk air, saya tidak turun ke bawah. Siapakah saya? Tisu? No. Kucing? Ni? Dapat straw. Betul tak? Seterusnya, alam fizikal. Cikgu Hakim dah ajar tadi kan? Jadi semua tahu kan? Okey, cikgu baca ya. Saya boleh tarik besi. Saya ada kuasa. Saya bukan hidup. Siapakah saya? Bila tarik besi tu melekat. Awak rasa gunting tak jawapan dia? Bukan. Paku? Yang ni? Soalan lagi, Ibu Hakim. Alam fizikal. Okey, saya ikut kamu. Bila ada cahaya, saya ada. Bila gelap, saya hilang. Siapakah saya? Awak rasa ni tak? Salah, yang ni? Saya. Bukan, yang ni? Bayang-bayang, tengok. Cepat lagi. Awak mau tahu? Okey, terusnya. Alam bumi dan angkasa. Saya turun dari langit. Saya buat baju jadi basah. Bila turun, saya buat orang pakai payung. Siapakah saya? Kalau basah, itu maknanya apa? Apa jawapan dia? Ni? Waktu cerah. Awak rasa ni ke jawapan dia? Bukan. Ni? Mendung. Jadi jawapan dia? Jawapan dia mana? Jawapan dia tak apa? Kucing. Hujan. Sebab kenapa jawapan dia? Sebab kalau ada hujan kan baju kita jadi basah. Seterusnya, alam bumi dan angkasa. Saya tempat kita tinggal. Saya bulat. Ada darat, ada laut. Siapakah saya? Awak rasa bulan ke? Bulan kita tinggal kat bulan ke? Bukan.
Kita tinggal kat matahari. Matahari apa? Panas. Jadi kita tinggal kat matahari. Jadi kita tinggal kat mana? Bumi. Okey. Lagi saya ada matahari, ada banyak planet. Semua bergerak di keliling matahari. Siapakah saya? Awak rasa bulan ke? No. Bukan? No. Awak rasa? No. Awak rasa ini bumi? Dah. Matikan balik. Dah matikan. Dah matikan lah. Okey. Ada matahari, ada banyak planet. Semua bergerak di keliling matahari. Apa tu? Awak rasa bulan ke? Tak. Awak rasa? Bumi? Tak. Awak rasa ni apa? Sistem Suria yang Cikgu Hakim dah ajar tadi. Jadi mana satu jawapan dia? Bumi ke? Bulan ke? Sistem Suria? Sistem Suria. Okey, soalan teka-teki dah selesai. Jadi kita buat aktiviti lain. Nanti Cikgu Zazul buat ya. Siapa nak buat aktiviti seterusnya? Angkat tangan. Angkat tangan. Okey, good. Very good. Yay. Okey. Sekarang kita nak main satu permainan pasal alam yang kita belajar tadi. Okay, sekarang kita nak balik uji minda kita. Dalam aku ni tak apa kan? Sekarang kita nak belajar hidup dan tidak hidup. Okey, sekarang kita ada anjing. Anjing benda hidup atau tidak hidup? Hidup ke tak hidup? Hidup. Okey, jom kita sama-sama tarik. Okey. Bersih hidup ke tak hidup? Tak. Betul ya ke Jodoh? Betul lah. Okey. Haiwan panda hidup ke tak hidup? Hidup. Okey, sekarang baju hidup ke? Hidup tak? Tak hidup. Oh betul. Tak hidup kan? Tak nak gerak sekejap. Okey. Selipar hidup tak? Betul. Okey, batu hidup? Tangan. Okey, bunga, flower, hidup? Hidup, betul. Pokok? Hidup. Basikal? Tak. Betul. Okey, last sekali. Kucing? Hidup. Ini betul semua dah. Okey, kalau betul semua kita buat good. Very good. Okey, next. Terusnya. Okey, sekarang tenggelam dan timbul. Okey, magnet tenggelam ke timbul? Tenggelam. Tengok, dia dah jatuh ke bawah. Sebab dia tenggelam je. Okey. Tali benang, dia tu kain tu tenggelam ke timbul? Timbul. Kita tengok timbul ke tenggelam dekat atas. Okey, plastik tenggelam ke timbul? Timbul. Okey, kita tengok. Tenggelam ke timbul? Betul lah, timbul lah. Okey, terusnya kita tengok batu tenggelam ke timbul?
Tenggelam. Tengok telah jatuh, dia dah tenggelam. Okey. Daun. Daun tenggelam ke timbul? Dan kita tengok sama-sama. Timbul. Okey. Straw. Straw. Tengok straw tenggelam ke timbul? Timbul. Oh, pandai. Dia timbul. Okey. Kunci. Kunci besi ni. Tenggelam ke timbul? Timbul. Tengok. Kita tengok. Kita tengok. Timbul ke tenggelam? Kita tengok. Alah, dia Alah, dia tenggelam lah. Tak apa. Okey. Pemadam. Dia padam lepas tulis tu. Tenggelam ke timbul? Timbul. Okey, kita tengok. Ada tenggelam lah. Okey. Bola pingpong kan plastik kan? Kita tengok. Tenggelam ke timbul? Kita tengok. Timbul. Betul. Okey. Klik kan besi jadi dia tenggelam ke? Okey. Betul lah, dia tenggelam. Okey. Betul semua, maksudnya good, very good. Okey, seterusnya. Okey. Bayang-bayang. Okey. Mana bayang-bayang kucing? Cuba tunjuk. Tunjuk mana bayang-bayang kucing? Yang ni ke? Nombor berapa? Yang ni. Empat. 1, 2, 3, 4. Kita tengok betul ke tak? Betul. Okey, sekarang bunga. Okey, mana bayang-bayang bunga? Tiga. Satu, 2, 3. Okey, kita tengok betul ke tak? 1, 2, 3. Okey. Sekarang kita bola. Okey. Bola mana? 2. Okey. Kita kira sama-sama 1, 2. Okey, sekarang manusia. Manusia nombor ni. 1. Okey, kita tengok. Okey, ni haiwan apa? Anak. Anak yang mana? Ni ke? Ni ke? Ni? Betul semua. Good. Very good. Okey, next. Betul. Okey. Sekarang siang dan malam. Sekarang kita pergi camping malam-malam. Siang ke malam? Malam. Betul. Matahari. Kalau ada matahari, siang ke malam? Siang. Betul ke siang Betul. Okey, jom. Kita berjoging pagi-pagi, siang ke malam? Siang. Okay. Ada anjing tengah tidur. Anjing tidur malam, siang ke malam? Okey, betul. Kita pergi sekolah, bangun pagi, siang ke malam? Siang. Pandai semua. You main bola siang ke malam? Siang. Semua orang tidur pada waktu siang ke
Ada bulan dekat langit menunjukkan waktu siang ke malam? Betul semua lah. Betul lah. Maksudnya good, very, good. Okey, yang terakhir Lepas ni, jom kita main pacak indera. Apa deria? Okey. Aku tak nak tekan. Satu. Okey. Sekarang kita tengok, tahu kan? Kita melihat ke, mendengar ke, menghidup ke, atau kita sentuh? Sentuh. Kita menyentuh. Kita sentuh meja. Okey, sekarang kita nak tarik tangan ni dekat menyentuh. Mana menyentuh? Ini ke? Sentuh ni ke? Ini. Jadi betul. Betul. Okey. Telinga. Tengok. Telinga. Kita melihat ke, mendengar ke, menghidup? Mendengar. Dia pakai apa kat telinga? Dia pakai apa kat telinga? Dia pakai apa? Pakai macam dengar lagu kan? Dengar lagu. Okey. Okey, betul. Okey, mata untuk kita melihat ke atau menghidup? Melihat. Ya, betul. Kita tengok cepat. Okey. Okey, hidung maksudnya kita bau, kita menghidup. Okey. Pandai. Betul semua lah. Maksudnya good. Very good. Okey, sekarang Mari kita imbas kembali. kita ke Cikgu Alia. Okey, tadi kan Cikgu Hakim kan dah mengajar. Lepas tu Cikgu Syah pun dah buat teka-teki. Cikgu Jaga pun dah buat quiz kan. So, hari ni Cikgu nak, untuk penutup, Cikgu nak imbas kembali apa yang kita pelajari. Okey, Mari kita imbas kembali apa yang kita pelajari, ingat dan sebut. kita kena ingat dan Soalan sebut. pertama. Apakah alam hidupan yang kita telah pelajari hari ini? Okey, ingat. Pertama, tumbuhan seperti pokok. Okey, ulang balik. Mari ikut Cikgu Alia ingat dan sebut. Pertama, tumbuhan seperti pokok. Kedua, haiwan seperti singa dan harimau. Kedua, haiwan seperti singa dan harimau. Ketiga, seperti budak perempuan ini. Ketiga, Manusia seperti budak perempuan ini. Okey, yang seterusnya. Ini soalan kedua. Apakah alam bahan yang kita telah pelajari hari ini? Pertama, bahan yang larut dalam air seperti garam dan gula. Mari ikut Cikgu Alia ingat dan sebut. Pertama, bahan yang larut dalam air seperti garam dan gula. dalam air seperti tisu. Kedua, bahan yang dalam air seperti tisu. Ketiga, bahan yang tenggelam dan timbul seperti batu dan penyejuk minuman. Ketiga, bahan yang tenggelam dan timbul seperti batu dan penyejuk minuman.
Okey, yang seterusnya. Soalan ketiga. Alam fizikal. Apakah alam fizikal yang kita telah Ada dua alam pelajari? fizikal yang kita pelajari hari ini. Pertama, Pertama, magnet yang magnet kita yang boleh boleh pegang. Mari ikut Cikgu Alia ingat dan sebut. Pertama, Magnet yang kita boleh pegang. bayang-bayang yang kita boleh nampak. Kedua, Bayang-bayang yang kita boleh nampak. Ikut. Sebab kita kena ingat dan sebut apa yang kita pelajari. Sebab kalau kita tak ingat apa yang kita belajar, kita tak dapat apa-apa dalam pembelajaran. Jadi rugilah kan. Jadi kena ikut kan, ingat. Okay, seterusnya. murid-murid, kita dah sampai penghujung soalan ni. Soalan 4. Apakah alam bumi dan angkasa yang kita telah pelajari hari ini? Pertama, cuaca seperti cuaca panas dan hujan. Okey, ikut. Mari ikut Cikgu Alia ingat dan sebut. Cuaca seperti cuaca panas Dan hujan. Tanah yang boleh kita pegang. Kedua, Tanah yang boleh kita pegang. sudah seperti bumi dan planet. Okey, Ketiga, terakhir. sistem suria Seperti bumi dan planet. Betul. Okey, kita kan dah sebut dan ingat kan? Kita akan menyanyi. yang ringkas Okey, ingat menyanyi. Betul. Tempat yang mengenali supaya esok bertambah lagi. Alam hidupan semua tahu semua hidup tumbuh terlari. Haiwan dan juga manusia perlu air hidupan terlari. Alam bahan kita tepuk lagi. Ada meresap, ada tenggelam, ada dengan terang. Alam kita lihat bayang-bayang di kota alam bumi dan angkasa cuaca berubah setiap masa. Tanah semua tempatnya tutup bintang suria indah tersusun elok. Empat alam sudah dipaham penuh terjadi pedoman. Okey, ni untuk terakhir kesimpulan yang apa yang kita pelajari lah. Secara keseluruhannya melalui pendekatan empat kejadian alam iaitu alam bukan, alam bahan, alam pusaka dan alam bunga serta angkasa, kanak-kanak dapat mempelajari berbagai konsep asas sains secara menyeronokkan dan interaktif. Mereka dapat mengenal pasti perbezaan antara tumbuhan, haiwan dan manusia, memahami sifat bahan seperti larut, meresap, tenggelam dan embun, serta menerangkan fenomena seperti magnet, bayang-bayang, cuaca dan sistem suria. Ada lagi? Jadi, Ini apa yang kita dapat pelajari. dapat meningkatkan pengetahuan, malah mengembangkan kemahiran berfikir, membuat Jadi pemahaman. ini apa yang kita dapat untuk pembelajaran hari ini. Jadi apa yang kita pelajari bukan saja baca, tapi kita dapat ilmu dan kita boleh gunakan pada masa akan datang. Sejak usia awal lagi. Sekian, terima kasih. Mona, good,
செஞ்சிச்சு. நான் இப்ப Orang tidur. tidur. Next. Let's go. சொல்லு கொடுக்காத. Okay, bye. Terima lah. Aku gila putih காலையில அதற்கு காலையில Okay, bye bye. bye Yeah. Okay, go. bye 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 yes bye bye Ah. ada tadi oke kalela Kita pergi ke rumah yang lain. Jom. Kita main ni pula. Sekejap. Sini. Kita main ni. Okay dah. Nak main. Sekejap. Tekan play. என்ன மணி பாப்போம் பார்த்தாவே தெரியும் Tunggu sekejap tau. இதா இது படம் போடுறது Tekan play. கம்ப்ளீட் Okay, klik. Yeah. மூணாவது ரெண்டாவது Go. Oh. ஓகே Mata. மாட்டு சரிங்க Sini. Mata. Okay. Mana nak? நான் Allah. இல்ல ஆமா இதுதான் என்ன இல்ல இல்ல wrong இல்ல wrong yes banana Naushika Clever boy and clever girl. Yeah. Upside down. Jessica Tu depan dia. Okey. Lepas. Bagus. Kita nak Semua awak kena pandai. cakap apa? Jadi, Bagus awak pandai. ketik. Pandai. Yes. Wah. ரெண்டு மட்டும்தான் முடிச்சிருவேன் Okey awak lah. நான் செய்வேன் முடிய புரிய ரெண்டே ரெண்டாச்சு நல்லாடவே Yes. வந்துச்சு நம்மளுக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கா நான் தெரிஞ்சுக்கோடி Sebenarnya singkat untuk penutup. Awak nak main game mana pula? Awak main. Game. Game ni nak. Kita tepi nak. Game yang ni nak. Okey. Ya. Teka-teki. Game ni. Tahu. Gila weh. Awak main sama-sama. Awak kena. Okey, ini senang kan? Senang je. Senang. Saya
Daun. No. Air. No. Jangan kata saya. Yes. 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 Betul. Murid-murid, kita dah sampai ke hujung Ini soalan mana ni. Meja Tadi tiga soalan soalan. Empat. Ni. Ya. Okey. Nah, berapa? Jangan berapa ya. Jadi kat tengah ni dia baca. Buat. Betul. Tadi kita mana? Saya ada kaki, saya boleh berlari. Tadi keluar. Nah. Tadi. Jangan kongsi. Okey, kita lihat soalan pandang. Okey, kita hitung. Okey, good. Next, soalan seterusnya. Saya hidup di air. Okey, salah lain. Okey, saya hidup di darat. Saya ada bulu. Saya suka berlari. Siapakah saya? Ikan apa rabbit? Ya, Cat. Okey, tekan tu. Bagi Okey, ganti sorak. saya ada. Ada tak? Saya suka menyanyi waktu pagi. Di pagi ada dua orang. Ayo, Rasmita. Jawapan itu. Tekan itu. Nak tekan itu. Sini. Okey, soalan seterusnya. Balik. Saya gerak, saya berat, dia masuk air, saya duduk ke bawah, saya. Okey dah, baik pula. Pandai jawab. Baik. Boy. Ini boy dah. Air, kayu basah dan jambek. Siapa saya? Tisu, adik. Adik-adik. Salah. Lepas dia apa? Tekan ni. Tekan ni, tekan kat batu. Tekan kat batu. Ada ni. Tekan kat batu. Yes. Dan Ini mana nanti ya? Tisu deh. Hello. kita tekan. Asyur deh. Tisu. Bila awak tidak tekan. Salah. Salah tekan. Nani? Salah. Ya. Desika. Saya dengan panjang di bawah air, saya turun ke bawah. Wah! Pandai dia. Bagus. Kita tekan. Tadi. Yes. Klik. Kita tekan. Tekan yang ni lah. Tekan yang ni. Betul. Alah fizikal. Saya boleh tanya saya ada keluarga, saya boleh hidup siapa saya. Wah, bangga. Super. Nanti udah. Ini. Stop. Saya Stop. Saya
dia. Dia gelap saya hitam. Siapa yang dia? Saya dah sudah. Saya dah sudah. Kari sudah suka. Ini ada suka. Saya dah sudah. ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಕತೆ. Sangat pandai. Apa? Banyak lagi soalan ni. Banyak lagi awak boleh main. Hujan. Hujan. Saya turun dari langit. Saya buat okey next. Bumi anak. Bumi. Yeah. Pandai. Lepas. Okey. Oh, dapat. Boleh dah. Matahari ada banyak planet. Pelek. Tiga. Dekat ah. Okey, dah habis dah soalan. Kembali ke halaman. Tekan tu. Tekan. Tiga. Kenapa? Kita dah buat dah. Nak main lagi ya? Main lah. Nak main. Ini belajar. Awak tekan macam ni je tau. Tekan ni sekali je. Tak payah tekan. Ni. Okey. Tak awak pula. Dia kena situ main ni. Awak gerak. Kat mana tu? Sini awak. Tapi malam. Kita. Malam. Kau tekan sekali. Jadi tak payah. Aduh deh.